Persilakan Antu. Antu naik ke pentas. Selamat tinggal. Dan seterusnya ada peserta yang bertungkus lumus, yang selalu mencari idea-idea yang baru, bernas dan juga gelap. Silakan Willy. Oh, selamat tinggal. Inilah 3 wajah peserta yang mendapat undian terendah. Terendah. Benda rendah. Okey, jadi apa kata kita serahkan tugas ini kepada Abang Aflin Syauqi. Silakan bang, dengan segala hormatnya. Minggu ini ada penyingkiran. Caca, anda setiap minggu anda berada di sini. Ini dah kali keempat anda ke bottom 3. Anda rasa anda patut keluar ke? Anda dah tiap-tiap minggu ada kat sini. Sebelah sana Antu dan Willy. Willy dah pernah masuk kan? Dah 2 kali kan? Antu kali pertama masuk bottom 3. Tapi saya nak cakap lah yang keputusan minggu ini pada saya agak mengejutkan saya, kerana ada yang lebih buruk lagi persembahannya pada minggu ini, dan mereka tak ada di bottom 3. Caca, awak selamat minggu ini. Saya nak minta maaf kerana ini adalah minggu terakhir bagi salah satu dari kumpulan anda. Anda telah berusaha dengan kuat, tapi akhirnya pada minggu ini kumpulan yang terkeluar adalah Willy. Kita saksikan dulu perjalanan sepanjang Willy bersama Raja Lawak Astro musim yang keempat. Silakan. Selamat tinggal. Dalam Raja Lawak ni kami dapat amal kawan lah. Kami dapat tengok macam-macam perangai orang kan. Seluruh Malaysia punya perangai lah orang kata kan. Harapan saya pada keluarga, saya nak menunjukkan bahawa saya ni boleh berjaya macam orang-orang yang di luar sana tu. Dan saya masuk rancangan Raja Lawak ni, saya nak membuktikan yang saya ni betul-betul boleh berjaya lah. Dan saya nak menunjukkan saya ni tak disingkirkan oleh masyarakat lah. Kami dapat banyak ilmu lah. Ilmu yang kami dapat daripada cikgu-cikgu, daripada kawan-kawan, macam mana cara kita nak melawat dengan cara macam ni. Kira seronok lah. Selamat tinggal. Oh, selamat tinggal. Selamat tinggal. Okey, itulah. Beri tepukan lagi sekali untuk Willy. Dari anda di rumah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada para pengkritik kita, Abang Bo, Abang D dan Abang Aflin Syauqi. Beri tepukan untuk para pengkritik kita. Dan terima kasih juga kepada para pengundi kita yang menyokong kami selama ini ya. Betul. Ya. Tapi jangan lupa juga Willy, jangan sedih ya, nasib anda di sini ya. Di luar sana masih luas lagi perjalanan anda. Dan terima kasih juga kepada Intekma Resort and Convention Center Shah Alam. Dan juga portal rasmi kita kan, iaitu murai.com. Tepukan untuk Murai. Tepukan untuk Murai. Dan tidak lupa juga kepada radio rasmi kita iaitu Sinar FM. Jadi kita jumpa di gelanggang kelima minggu hadapan. Jadi
Kepada anda di rumah, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Selamat malam. Mama Arik, I love you. Apapun yang terjadi pun tak peduli. Aku Raja Lawa. Okay,